Jom tengok soalan ni. Soalan ni dari negeri 92025, kertas 2 soalan 9. So tajuk dia ada pengamiran. Okay. So dia cakap ni sebuah lengkung y sama y square sama x plus 4 kali lulus 5y tambah 3x sama 30. Mereka bersilang pada titik A. Lepas tu kali lulus itu mengilang pasti y di titik P. Okay. So K ni dia tak ada buat sebarang apa kan. So kami anggap ini berada pada paksi y K itu berada pada paksi y. Okay. Dia minta kami cari nilai h dan k. So kami tengok persamaan kali lulus. So kami gantikan dengan koordinat A lah. So 5 3 tambah 3 h sama 30. So h equal to 5. So untuk k pula, so y square sama dengan x plus 4. So kami ganti k square sama dengan 0 tambah 4. So k square sama 4, tapi k lebih besar bersifar, k sama 2. Okey. B, luas kawasan berorek. Okey, luas kawasan berorek. So kalau untuk luas, kamu boleh kami data pasti x boleh, kami data y pun boleh. So di sini saya buat kami data y lah. Okey. So sini saya pecahkan dia jadi dua bahagian. So kamu boleh nampak salah satu adalah segitiga, lagi satu adalah ni lengkungnya lah. Okey. So sini, okey. So luas kawasan berorek sama dengan segitiga tu. Okey. Tinggi dia sini, tapi sebelum tu kami nak cari ini dahulu. Okey. So kami tengok 5y tambah 3x sama 30. So kami gantikan x sama sifar. So 5y tambah 3 sifar sama 30. So masuk y sama dengan 6. Okey. So masuk 6 tolak berapa? Tolak 3. Lepas tu kami darab dengan tinggi segitiga tu. Masuk sini 6 tolak 3 sini adalah h, iaitu 5 lah. Okey. So lepas tu kami tambah dengan yang ini. Ini kami dah nak y lah, tapi sini kami guna persamaan lengkung Okey. So kami guna berapa hingga berapa? Limit bawah 2. Sini adalah 3. Okey, persamaan tu. Sebab kami dah dapat y kan. So kami ambil x sebagai tajuk. So masuk y square tolak 4 dy. So sini kami dapat 15 per 2. Sini tambah y cube per 3 tolak 4y. Sini 3 2. So sini sama juga. Langkah ganti kamu mesti mau tulis lah. So sini saya tulis negatif 3 tolak negatif 16 per 3. So sini kamu dapat 56 unit square. Isi padu janaan. C. Isi padu janaan dalam sebatang pi apabila rantau berorek dikisarkan melalui 90 darjah pada paksi x. Okay. So sini pada paksi x. Okay. So kami tengok. So kami guna mana yang lebih tinggi tu dalam julat itu. Dalam julat 0 hingga h ini 5 kan. Kawasan mana yang lebih tinggi? Persamaan yang mana yang lebih tinggi? Kali lulus kan? Kali lulus lebih tinggi daripada lengkung tu. So di sini kami guna kali lulus tolak lengkung. Tapi sini ialah isi padu kan. So kami perlu ambil y square So kami tengok persamaan kali lulus dahulu. 5y tambah 3x sama 30. So y sama dengan 6 tolak 3 per 5x. So bermaksud y square sama dengan 9 per 25x square minus 36 per 5x tambah 36. Okay. So sini kami cari isi padu. So isi padu sama dengan, dia cakap kisar 90 darjah lah. So biasanya adalah 360 darjah kan. So dia kisar 90 saja. So bermaksud kami mau 1/4 1/5. Lepas tu integrate 0 hingga 5. Lepas tu persamaan kami guna kali lulus punya, kami tolak dengan lengkungnya. Lengkungnya adalah x plus 4. Kami ambil y square Okay. So sini adalah dx. So kami ringkaskan dahulu. So sehingga mendapat 9 per 25x square minus 41 per 5x tambah 32 dx. So sekarang baru kami akan dapat 3 per 25x
cube minus 41 per 10x square plus 32x sini 50. So sama juga. Langkah ganti kamu mesti mau tulis dalam exam. So sini saya tertulis. So this one will get 145 per 2 pi minus 0 here. So last kamu akan dapat 145 per 8 pi unit cube.